Bagi aku RM20. RM20? Campur-campur. Jangan beli semua. Dah kenapa? Aku kerja 8 jam, kalau dah habis kan macam mana? Oh, ada 100 pun jadi 100. Yang ditarik-tarik rambut tu dah lah tak banyak. Balik mandi. Mandi? Mandi dulu ya. Tak mandi lagi, okey. Asal kau tak lap kipas tu dah bersawang lah? Kipas atas tu bersih. Saya saja tak nak buat, Pak Man. Kenapa? Hari tu saya tengah lap kipas, ada orang tekan switch. Saya pun berpusing sekali, Pak Man. Semalam aku tidur. Tiba-tiba aku rasa macam ada benda menyedut. Dia hisap gigi aku, man. Dia asap putih je dia ingat benda tu. Padahal gigi kau kuning tu. Tak ada nak beli apa-apa ke hari ni, man? Tak ada mood. Cucu kau tu rajin betul lah. Rajin tapi kesian aku tengok. Dia buat kerja-kerja kampung, kerja berat. Abang dia pergi main gym ke apa? Dia kait kelab. Aku adalah... Apa aku nak buat ni? Jangan komplain lagu aku. Tak kesian ke tengok Atuk? Bulan puasa ni, Atuk siang-siang hari jual kuih. Atuk sanggup tak makan siang? Kenapa, Tan? Ni, diorang ayah. Atan, kamu ni bila jadi muda jadi sutun pula ya? Atan, kamu ni bila Atuk tengok betul-betul memang macam muka bel lah. Atuk punya sayang kamu. Atuk belikan stadium untuk kau main Beyblade. Pak Man, mak pukul Pak Man. Mak pukul Atan. Mak kau dah masuk wrestling lah tu sekarang. Cuba. Bukan. Pagi ni dulu. Ji, tak payah marah dia, saya dah okey. Dah okey pula. Ni watak apa? Saya roh ayah je dah mati datang balik.